Hai, bosan lah. Asyik main Roblox je. Dah lah game pun yang sama. Apa kata kalau aku nak ajak Fawaz kita pergi ke Indonesia sama-sama? Aku ada duit banyak ni. Alang-alang tu. Jom lah. Aku rasa bosan lah. Tutup lah. Tutup. Biarlah. Sekejap aku nak call Fawaz. Macam mana nak call Fawaz? Okey, ini pun telefon aku. Dia tak ada lagi cari, tak jumpa. Trut. Hello. Hello. Siapa ni? Ni aku pun. Kita hari ni pula esok kita nak pergi Indonesia ni. Okey, boleh. Duit aku banyak ni. Jangan lupa. Jangan lupa lah bawa barang-barang yang kau nak bawa Okey. Okay, bye. Ciao. Gerak lu Papa Roger. Jumpa esok. Okey. Aduh. Nak kena kemas barang pula ni. Hai, ni komputer ni macam nak tutup ni anak. Asal ada ni. Tutup. Okey dah. Okey. Aku nak pergi siap dulu. Mana lift ni? Aku lupa dah rumah. Ini pun ni. Okey lah. Aku nak kemas barang sekejap. Okey, dah habis pun kemas barang. So, tidur dulu. Ciao. Okey, aku dah mandi dah siap-siap dah nak pergi ke Indonesia. Okey, aku nanti bila pergi Indonesia habis duit aku kena bawa. Okey dah. Dah tutup. Tutup ke tak ni? Tak apa lah. Okey dah. Tutup. Dah ambil dah. Lepas tu aku nak panggil Fawaz. Beg apa semua aku dah bawa. Beg, tiket semalam yang aku beli dah bawa. Telefon jangan lupa bawa. PS4 pun aku dah simpan siap-siap. Aku nak pergi ambil kereta aku. Mana kereta aku? Kok kunci? Okay. Okey, aku nak ambil Fawaz. Kabus dia hari ni. Assalamualaikum. Fawaz, cepat. Ini kita nak pergi Indonesia ni. Woi, mana kau? Cepat sikit. Tu pun kau. Tu kereta aku. Okey. Naik kereta aku lah hari ni. Aku letak beg kat belakang. Okey. Dah. Ya. Okey, jom. Cepatlah duduk. Okey. Jom. Tengah hujan sekarang. Semoga selamatlah. Kita nak pergi Indonesia ni. Aku bosan di rumah. Baik aku pergi travel. Duit pun dah banyak. Kita dah sampai. Ya, aku parking. Okey dah. Biarlah kita kat sini nanti. Suruh kawan aku ambil Okey dah, jom. Bawa. Weh, laju betul kau. Mentang-mentang kita nak pergi Indonesia, tiba-tiba pula. Okey, kita kena letak kat sini.
Ush, airport baru di Brookhaven. Aku dah lama dah tak pergi airport dekat Brookhaven. Kena pergi kat sini lah Fawaz. Betul ke tak? Aku lupa dah. Betul lah ni. Sini, jom. Ada tiket. Tiket kena letak sini lah, Pot. Oi, sini dah. Cepat. Bagi je. Mana? Ni tiket. Bagi je tiket. Mana? Mana? Oh, situ. Nah. Okey dah. Dia sistem automatik. Dia tanpa orang. Okey, jom. Akhirnya kita naik kapal terbang. Weh ni, sini. Kau nak duduk mana? Bag nak letak mana? Bag. Ada tempat letak. Ni tempat tu. Kapal terbang lah ni. Kita duduk sini. Okey. Okey, macam mana? Ush, tidur terus kau Semoga selamat sampailah kita ke Indonesia ya. Ya. Okey. Aku tidur dulu Aku tidur dulu ya Fawaz. Ya. Alhamdulillah Fawaz, akhirnya kita sampai ke Indonesia juga. Yeay. So kita sekarang kat Indonesia, Jawa. Apa tadi? Jawa Barat kan? Jawa Barat. Kita kat Jawa Barat. Kita harus bercakap Indonesia. Tiba. Boleh je nak cakap bahasa Malaysia, dia orang faham je. So sebelum tu guys, hello dan assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube channel. Lama sangat dah aku tak buat video guys. Daripada 5 bulan lepas, iaitu setahun lepas. Last video yang saya buat tu game Car Cruiser 2 tak silap saya. Ya inilah adik saya guys. Lama dah tak tengok. So inilah karakter baru saya, Palestine. Kita mesti kena sokong Palestine guys. Ya, lama dah tak tengok adik aku. So kat sini kita ada apa ni? Wow. Ni kita ada apa ni guys? Fawaz, kita ada apa ni? Box shop. Buka jap. So sekarang duit saya ada 31.6 bilion guys. Saya bawa duit daripada Malaysia banyak-banyak. Wow. Untuk saya nak bawa balik kereta Indonesia ke Malaysia. Boleh tak macam tu? Kau apa Fawaz? Cuba cakap. Susah. Tak apa. So kita nak try buka box satu. Kita kena claim dulu kat sini. Kita kena dapat duit raya berapa ni? Kita dapat duit raya. RM125. Okay. Kalau duit Malaysia berapa Dah lah saya tak pandai matematik guys. Ya, saya baru beli telefon baru ya guys. So kita ada limited box. Dapat 5. Kita dapat. Wow. Oh my god. Dapat kereta guys. Terus dapat kereta. So yang ni tak apalah, nanti saya edit, lepas tu saya skip. Ni. Kalau dapat yang nice-nice, saya tak skip. Okay. Wow. Oh my god. Wih, guys. Lain macam. Okay, so kita ada mini game box. So sekarang ni mini game point kita ada 220. Jomlah kita buka semua. Kita buka sampai habis guys. Habis je. Tidak dapat apa. Sikit lagi. Lagi yang rare.
Okey, tidak. Bagi duit juga, tak apalah. Mentang-mentang dah raya, kita habiskan. So, kat sini. Okey, ayah agak lag sikit guys. Sorry ya. So, kat sini kita ada Honda Jazz. Ya, kita ada kereta sewa, kita ada Honda Jazz dan kita ada kereta. Oh, salah bukan kereta. Okey, ini Honda Jazz yang terbaru. Kita ada Pajero, Mitsubishi Pajero. Ui, kita ada Honda CR-V. 2 Honda CR-V guys. Nak bawa dua-dua ke Fawaz? Entahlah. Bawa dua-dua lah. Halang-halang tu saya nak ambil yang ni. Yang ni nampak macam nice. Yang ni. Okey lah. Jom kita konvoy. Kita pergi ke Indonesia. Wow. Mantap dia punya controller dia. Okey, yang ni kita boleh tukar gear. Yang ni, ush. Dah gerak dah. Dah halang-halang tu. Jom lah. Sabar dulu. Bagi aku gerak dulu. Okey, jom. Kita ada signal jugalah guys. Wih, lain macam gini guys. Kita akan... lupa saya nak cakap. Kita akan main game Car Driving Indonesia ya guys. Mantap lah game ni. Dah lah susah nak tukar gear. Tepi lah. Kau jali. Rosak gila. Kau jali situ. Dah laluan dia tunjuk arah ni. Ikut je lah. Tunggu lah. Siap boleh buat hazard light lagi guys. Ni. Ting 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 ting. Mana Fawaz ni? Okey tak? Cuba back turun balik. Okey, sorry ya guys. Adik aku ada problem. Tak apalah, kita teruskan dulu. Nanti datang lah tu. Okey, dia akan keluar dekat sini. Oh Allah, lagnya. Allah. Aku dah lama dah tak bawa kereta. Mana bawah ni? Kok tak kelihatan pula dia ni. Batang hidung dia pun tak nampak. So kita nak pergi sini. Ni. Ni tempat tadi. Sabar Fawaz. Kau tak pandai bawa kereta agaknya. Okey, kita kena pergi kat sini guys. Ni apa ni? Kita nak pergi Jakarta, Bekasi, Bandung. Ada map tak kat sini? Mana map Oh ni. Ni. Tunggu apa ni? So sekarang ni lagi mana? Aku tunggu ni. Tengok lagi mana? Gimana? Di sini. Tengoklah map. Sekejap guys. Saya nak tunggu adik saya sekejap. 2,000 years later. Okey guys. Fawaz kembali. Jom. Kita teruskan. Okey, kat sini kita ada tool. Ya Allah. Nak kawal dia pun. Yelah, bayarlah. Tool. Jangan tak bayar pula. Okey, kat sini lajur khusus kenderaan kecil. Ya guys, ya. Okey, kita dah bayar tol. Weh, tunggu lah. Weh. Mana kau? Oh, depan tu. Okey, kita ada Fawaz guys. Ada kereta. Weh, ada trafik. Wow, mantap lah game ni. Weh, ya Allah. Dia tiba-tiba muncul. Bapak, bas pun tiba-tiba ada. Ya Allah. Pandai bawa. Masuk simpang ni. Bagi aman.
Okey, akhirnya aman pun. Aku rasa kau naik kereta aku je lah. Sebab susah nanti kalau kau hilang tu. Kau tinggalkan kereta tu kat tepi. Kau naik kereta aku je boleh? Anak sudah. Akhirnya dah aman. Macam mana nak aman dah. Awas. Jom, okey guys. Kita teruskan perjalanan. Okey guys. So Fawaz ada masalah sikit. Dia selalu masalah guys. Sikit-sikit masalah. Sikit-sikit masalah. Aku tak tahulah kenapa dia ni. So kita tunggu Fawaz. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new... Okey guys. So akhirnya Fawaz sampai juga. So jom kita teruskan. Okey, jom. Nyew. Fawaz ni kau banyak salah betul lah. Dah malam dah ni. Asal gelap gila ni. Padahal dah buka lampu. Entahlah nak. Okay guys, so kita dah sampai. Wih. 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 Apa jadi? Apa jadi bos? Ya, naik. Okay, boleh naik pun. Tak boleh undur pula. Sekejap, kau duduk dalam tu. Sorry lah guys. Banyak problem sikit. Okey. Kita ada jumpa kedai kereta pertama. Macam saya cakap di awal video tadi. Saya akan bawa balik kereta Indonesia ke Malaysia guys. Ya Allah. Kenapa tak boleh? Okey, kita masuk kat dalam ni. Kita tengok. Okey, parking. Biarlah parking macam tu pun. Kena ada polis kan. Okey. Dah turun. Okey, jom. Okey. So kat sini kita ada Daihatsu Rocky. Dia kembar Activa guys. Yang ni pula Agya. bukan. Daihatsu Ayla. Dia kembar Axia. Okey, kita tengok ada apa dalam ni. Allah. Wuish. Kita ada Densu Terios X. Densu Terios macam arus. Wih. Ada Densu Sirion. Wow. Yang ni boleh beli ni. Pro 2 Myvi guys. Kita pilih merah. Merah. Jom. Kita beli. Kau nak beli juga ke? Nak beli warna apa? Okey. Kita dah beli kereta baru. Kita ada Myvi guys. Actually guys, ini sebenarnya kereta saya. Saya saja je buat roleplay macam kereta sewa lah apalah. Ya. So kita tengok. Ya, ini semua kereta saya. Kita ada Pro 2 Myvi. Wow, kita ada Pro 2 Myvi guys. Kau takkan nak bawa juga? Warna hitam Takkan kau nak bawa? Naik aku je lah. Nanti hilang macam tadi. Wih di. Asal nombor plate putih. Mungkin nombor plate baru kat Indonesia. Solid bye. Okay guys. Macam biasa, saya sudah top up Robux. So kita akan beli barang kat dalam game ni. Okay. First, Bunyi pun encik.
kita ada. Saya nak tengok apa yang boleh beli. Okey. Tak ada banyak guys. Okey, saya nak beli yang ni dulu. Okey, tengok robak saya ada 2256 guys. Bila habis ni jadi macam tu lah. Ya, saya akan beli. Sukses. Ya. Oh ya Allah, terus lag guys. Okey, sukses. Okey, jom. Oi, naik aku je lah, nanti kau hilang macam tadi. Ui, solid guys. Okey. Setiap kali saya beli kereta, saya akan tukar kereta tu guys. Jom. Woi, takkan kau nak? Oh, kita ada apa ni? Indomarket ke? Entahlah nak. Okey, jom. Ikut aku Tapi aku tak ada lampu. Kau lag. Sebab itulah. Kau kena ikut aku juga. Tengok dah lag. Itulah, degil lagi nak naik kereta sendiri. Okey guys, so jom kita sambung. Kita sambung je guys. Kita tengok map jap. Okey, sekarang ni kita kat mana ni? Okey, kita kat sini guys. So kita teruskan je lah. Uish, mana pokoknya? Oh, lupa aku setting. Tak nak bagi ada pokok sebab takut lag. Yang hanya ada cahaya. Okey lah guys. So saya akan skip part ni sampailah jumpa kedai kereta. Okey guys, so kita dah sampai ke pekan mana entah ni. Tapi kat sini kita nampak banyak kedai kereta kat sini. So first kita ada retro car. Nak pergi ke kedai kereta lama? Ke tak ya? Ke nak skip dulu? Skip dulu ke bos? Woi, cakap lah. Pergi kat Nissan. Okey, Nissan Nissan. Okey, kita parking. Okey dah. Okey. So kat sini kita ada Nissan Serena. So kita tengok dulu apa yang ada kat dalam ni. Okey guys. So kita ada Nissan Serena, Nissan Livina, Nissan X-Trail, Nissan Serena C 28 e-Power. Ui, panjang nama. Ui, wow, Nissan GTR. Ni berapa ni? Ui, kena bayar robak dulu ke? Fine. Kita beli je lah luxury vehicle. So maksudnya kita boleh beli kereta yang kaya. So kita dah beli. Habislah robak gue. Robak gua sudah habis. Wow, 5 bilion guys. Okay guys, saya terpaksa beli. Demi korang, saya terpaksa beli. Jom, bawas. Kereta Myvi ni simpan dulu. Macam mana nak keluar ni? Keluar? Kau nak beli kereta apa-apa dulu? Belilah satu kereta X-Trail. Cepat. Saya nak review je. Okey, kita ada ni 2024 Nissan GTR. Woi, Oh my god. oh, tu. Ya, Nissan GTR guys. Nissan GTR. Widih. Bunyi dia guys. Lain macam. Nak naik bawah, jom. Oh, ni kita ada signal.
macam biasa. Cepatlah naik Fawaz. Okey, Fawaz beli apa? Nissan X-Trail. Oh, semua hitam. Bapak memang suka hitam. Itu premium. Kau nak bawa kita? Hah? Aku takut kau sesat je. Sebab tu aku suruh naik. Tak apalah. Okay, bye. Gerak lu. Gerak lu Fawaz. Dah lah malam ni guys. Widih, Nissan GTR. Berdesuk pergi guys. Tunggu lah. Itulah lain kali naik aku, kereta aku laju. Kita ada traffic light. Kita ada Honda lah kat situ. Jom lah kita pergi Fawaz. Okey. Tunggu. Aku guna phone. Ini semua. Apa? Tak ada apa. Kita parking dulu kat sini. Ini adalah kereta favourite aku, iaitu Honda. Honda. Tak kisahlah Honda apa-apa. Kita ada dua Nissan kat sini. So kita pergi ke Honda. Kita ada apa Honda? Kita ada Honda CR-V ni, Honda CR-V tadi ni. Kita ada banyak lagi Honda. Kita tengok dulu kat sini. Cepatlah sikit. Nak beli Honda. Wow, banyaknya Honda guys. Aku tak keluar lagi. Widih. Aku rasa CR-V dah ada. Honda Civic. Why? Oh, kenapa? Okay, kita ada Honda E. Ush. Kita beli Honda rare lah. Ni macam ni. Kita beli warna asal dia lah. So, jom kita beli. Dia memang ke bawah. Okay guys. So, jangan lupa like, share dan subscribe guys. Sebab saya dah habiskan banyak Robux kat dalam ni. Macam iman dah. Macam Game On dah guys. So, kita ada Honda E. Where is my Honda? Uish. Kereta elektrik. Asal warna merah. Tak apalah. Merah pun merah. Lantak dia. Kau beli apa Fawaz? Kau beli apa? Cepat. Nak tengok. Cepatlah nak tengok. Okey, kita tengok Fawaz beli apa. Sekejap. Nak naik dulu. Apa? Okey. Wow! Honda Civic guys. Lain macam. Kita ada lampu. Ya, EV memang senyap guys. Tak macam kita engine. Signal dia lain macam guys. Signal dia lain macam geng. Bulat. Mantap. Maya ikut aku Fawaz. Dah, kau dah review Honda Civic kau. Dah, jom. Tapi naik aku. Dah. Okey, jom kita pergi cari kedai lain pula. Okey, nak naik atas ke? Ada Mizida. Okey, kita ada Mizida. Maksudnya Mazda lah guys. Tunggu. Jap. Okey, kita nak pergi Mazda ya guys. Kedai Mazda. Ya Allah, sampai drift. Mana kat depan Ni. U-turn. Okey. Dah sampai. Dah. Okey, kita ada Mazda apa ni? Entahlah nak. Aku lupa dah Mazda. Banyak sangat. Okey. Kita tengok Mazda apa yang ada. Banyak banget. Banyak. Kita ada CX-9. Ush. Tapi okeylah. Saya nak beli Mazda yang ni lah. Ni. Nak warna
Tak lagi kereta aku warna biru. Biru lah. Okay dah. Jom kita review kereta Mazda pula. Honda dah kan. Okay. Kita tengok. Habis lah duit aku dah ni. Woi, gelap mat. Tapi boleh nampak ah. Woi, Mazda. Bawas, kau beli kereta apa? Kau beli kereta mahal ke? Cepatlah. Okay. Dia beli kereta apa? Ui. Widih. Lain macam, bay. Selambar je. Asal kau pilih biru juga, bay? Kau tiru aku ke? Oh, boleh. Ush. Lain macam, guys. Okey, ni signal dia. Tengok. Oh, memang mantap. Okey, jom. Kita teruskan. Sama. Sabar pula. Okey, jom. Kau sela-sela lah. Dah, tak nak slow-slow. Saya nak laju-laju ni. Lantak kau lah. Lag ke tu ke ni ke. So guys, mungkin saya akan fast forward dekat part ni. Ya. So, ciao. Kita sampai top. Tol mana dah ni? Tadi tak baca. Okey, tol Kalihurip namanya. So kita teruskan je. So kat bahagian tadi saya skip sebab perjalanan panjang guys tadi. So Tunggu. yang kat part kali ni saya akan fast forward je. Okay guys, so kita dah sampai ke mana ni? Kita masuk ke Seleko Bekasi je. Sebab tadi highway jam sangat. So kita masuk sini. So mana Fawaz ni? Fawaz tiba hilang pula ni. Yalah, tak bercakap dia hari ni guys. Dia tak bercakap guys hari ni. Okay guys. Okay guys, so adik saya ada masalah sebab tu. A few moments later. Guys, so dengar cerita Fawaz dah sampai. Okay, so kita pergi kat dia kejap nak ambil dia. Ya, game ni macam ada sistem boleh teleportkan orang guys. So kita pergi ambil Fawaz kejap. Mana Fawaz ni? Kata kat dekat dengan sini. Ya Allah. Kat mana tu? Kau kat jalan kan? Tapi kau tak ada. Oh, tu. Dah, cepat naik ya. Bodoh ni. Dah, jom pergi. Dah. Ni. Okay guys, so sorry lah. Telefon Fawaz ni ada masalah sikit. Walaupun dah beli telefon baru pun still Fawaz ada banyak masalah. So tak apa lah. Tak apa lah, biar aku beli kereta seorang-seorang. Okay, so biar saya beli kereta seorang-seorang dulu. Nanti bila Fawaz dah habis, so kita pergi ke Hyundai. Hyundai tu Hyundai guys. Okay guys, so kita dah sampai. Kita parking kat sini lah dulu.
Sorry lah guys. So kalau video ni nampak macam bosan kan, sebab lama dah tak main, tak buat video. Dan adik saya sudah stres. Dan adik saya sudah leave. Ya, mantap. Tak apalah guys. Nanti saya end sorang-sorang. Sabarlah kau. Okay, so kita sampai dekat Hyundai. Ya, ini kereta apa ni? Hyundai X apa pun pandai. Wow. So kita tengok dulu. Sorry lah guys, adik saya ni sedih sebab ya, lag. Oh, ada. Tak nampak pula, macam mana lah. Okey, kita ada banyak betul kereta. Boleh lah tu. Ni kau beli ni. Kau beli yang ni, kau nak sangat. Ui. Wow, kita ada banyaknya. Kita ada Hyundai. Yang ni Beli yang mana? kita ada Hyundai ni dengan ni. Banyak sangat Hyundai. So saya akan beli yang ni, nampak sport. Wow. So saya nak ambil warna putih. Putih. Okay, dah. Jom kita beli. Ya, kita review sikit kereta. Masih malam lagi guys. Okay, kita tengok. Mana kereta? Oh ni, Hyundai Kona EV N. Oh, dia kereta EV. Okay. Widih, lawa guys. Kereta ni. Fawaz beli kereta apa? Okay, akhirnya Fawaz kembali normal dia guys ya. Cepat letak kereta, nak tengok review sikit kereta. Cepat. Woi, kereta aku. Woi. Wow. Kereta apa ni? Kita tengok sikit. Hyundai Stargazy. Wow. Cantik betul nama kereta. Semua kereta Hyundai ni guys. So kita bawa pergi ke tempat lain pula. So kita akan end dekat Kia Dealership. Ya, saya akan end dekat situ. Ya Allah. Okay, jom. Kau bawa sini lah. Ya. Dekat je pun. Allah. Bapak teruk handling dia guys. Waduh. Tengok signal dia. Wih dia. Macam guys signal dia. Okey, kita dah sampai. Signal ni. Dah sampai. Sekejap je. Wih, ya Allah. Macam ni dalam kereta. Dah jom. Lari. Okay, yang ni last lah. Last kereta yang kita akan beli. Lepas tu kita akan berjumpa ke next video. Apa lawa Hyundai ni? Hyundai pula Kia. Ya Allah, lupa pula. Nak beli yang ni lah. Ni macam biasa sangat. Kita beli yang lain daripada lain guys. Kita beli yang ni lah. Kita pilih warna putih lah. Putih dulu. Ya, kita dah beli. Kita tengok Fawaz.
Okay, kita review dulu kereta. Mana kereta tak ni? Oh ni. Kia EV6. Banyak betul kereta EV. Okay. Widih. Okay, Fawaz beli kereta apa? Okay, yang ni Kia apa tadi namanya? EV4. Ha, EV4. Fawaz? Ui. Waduh. Kia apa ni? Kecil betul. Kia apa ni? Kia Sonet. Kia ni dah sunat ke? Kia tu dah sonat ke? Patutlah nama dia Kia Sonet. Aku rasa dia dah sunat ni. Okay lah, kita tengok sikit. Widih. Oh, kita boleh signal. Okay lah, ni last kereta lah. Pelawak guys. Lain macam bye. Okay lah, so kita okay lah. Ni kita ada apa ni? Handphone. Oh, kita ada kereta. Kita ada kereta. Kita boleh lock guys. Woi. Boleh lock tu. Wow. Lain macam game ni guys. Korang kena try game ni. Memang wedeh. Lain macam guys. Aku rasa kereta kau lama kot. Dia kereta baru macam aku je. So lah guys, sampai di sini saja video kita pada hari ni. If korang suka video ni, korang boleh like video ni. If korang suka channel ni, korang boleh subscribe channel ni guys. So Aku paling siapa? jangan lupa subscribe ya guys. So jauh gerak lupa peroja. Aku paling siapa?